Mudah membaca Al-Quran Al-Karim. Hari ini sama-sama kita membaca pada muka surat 487. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Di keadaan Hamzah duduk di Hamzah baris atas duduk di tengah-tengah lam alif, maka dibaca dengan 2 harakat. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق الله العظيم. Ada perkara yang kedua yang boleh kita kongsikan dalam kaitan dengan kedudukan hamzah pada huruf mad. Di sini duduk di atas waw, maka u tidak boleh dibaca panjang. Begitu juga pada kalimah yang terakhir, iaitulah ra'awul, hidup. Maka waw hidup kena baca lah dia. Tidak boleh kita nafikan. Jadi sebab tu penting kita teliti pada setiap huruf baris yang berbeza. Sebab tu dalam Al-Quran Karim kita ada kalimah wa'atuz zakah, itu yang banyak. Kita juga ada kalimah wa'atawuz zakah, waw tu hidup. Kita ada kalimah summa. Dalam summa tu ada juga yang sama bagi atas. Banyak dalam Quran adalah jannat, tapi dalam Quran juga ada jinnah. Tulisan yang sama, baris yang berbeza. Dan begitulah pada tempat-tempat yang lain juga penting untuk kita meneliti dengan cermat. Yang menariknya dalam surah Hud ada satu tempat, banyak-banyak tempat dalam Quran disebut nama-nama Nabi itu dan digunakan waw, menyatakan bahawa waw ataf dan. Jadi Ishaq wa Ya'qub, ini banyak dalam Quran. Dalam surah Hud satu je pakai Ishaq wa Ya'qub. Ishaq Ya'qub tanpa memakai waw. Jadi orang yang biasa baca Al-Quran sebanyak-banyaklah jumpa dalam Al-Quran memang semua pakai kalimah Ishaq wa Ya'qub. Sekali bila baca dan jumpa pada surah Hud dia tak perasan, maka boleh tergelincir juga untuk keadaan di situ kalau tidak peka pada huruf yang ada. Sinilah surat 229 Ishaq wa Ya'qub. Ishaq wa Ya'qub ni satu je dalam Quran. Yang lain semua lah dalam Quran adalah Ishaq wa Ya'qub, memakai waw ataf. Baik, masih pada ayanda saya, pada bonda saya, masih pada Ajar Suaidah. Masih pada semua. Hampir 2 bulan tidak menyambung. InsyaAllah kita akan teruskan. Dan di Facebook dia akan buang lah semua video-video yang ada untuk Al-Quran ni. Tapi kita masih ada backup lagi, sebab tu saya pindahkan juga video ni dalam YouTube. Jadi boleh tengok di YouTube. So, mungkin video dia kecil. Jadi insyaAllah kita usahakan macam mana untuk dari sudut video yang lebih baik insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa rahmah wa dhakkirna masina 'alimna wa jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.